Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran bab 4 kod arahan. Standard pembelajaran bagi 4.1.2 menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan situasi dalam suatu masalah. Sebelum itu, kita imbas kembali standard pembelajaran 4.1.1. Apa itu pangkalan data? Pangkalan data bermaksud, pangkalan data ialah tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat bagi sistem maklumat yang berasaskan komputer. Komponen pangkalan data terdiri daripada dua jenis, iaitu entiti dan atribut. Ciri-ciri bagi entiti ialah satu kumpulan objek yang sama jenis, bersifat unik, wujud dalam persekitaran iaitu tempat di mana pangkalan data berada. Contoh, entiti orang, tempat, mempunyai data mengenainya yang boleh dikutip atau disimpan. Ciri-ciri bagi atribut pula ialah menerangkan ciri-ciri entiti, mempunyai satu atau lebih ciri, mempunyai lajur dalam jadual pangkalan data, diwakili oleh bentuk bulatan bujur dalam gambar rajah perhubungan entiti. Entiti adalah objek dunia sebenar yang ingin disimpan dalam pangkalan data. Contoh bagi entiti seperti murid, guru, komputer, kereta. Kita lihat pula kepada ciri-ciri atribut. Ciri-ciri yang menerangkan suatu entiti. Contoh bagi entiti murid ialah nama, nombor daftar, tarikh lahir dan kelas. Cikgu bagi contoh bagi satu jadual murid. Entiti yang terdapat dalam jadual murid ialah murid, manakala atribut bagi entiti murid tersebut ialah nama, nombor daftar, nombor kad pengenalan dan keputusan ujian. Contoh bagi entiti kereta. Entiti ialah kereta, manakala atribut bagi kereta tersebut ialah nombor plet, jenama, model dan warna. Cuba fikir soalan ini murid-murid. Nyatakan entiti dan atribut untuk entiti guru. Mari kita lihat apa jawapannya murid-murid. Entiti guru, manakala atributnya ialah nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan taraf pendidikan. Sebagai rumusan untuk tajuk ini, cikgu rumuskan. Entiti ialah objek utama dunia sebenar, manakala atribut ialah maklumat khusus tentang entiti. Perbezaan entiti dan atribut ini penting difahami sebelum belajar relationship dan primary key pada PDPC akan datang. Jumpa lagi murid-murid. Terima kasih semua.